unik dia adalah di mana packaging dia sendiri. Itu unik ataupun inovasi yang kita buat lakukan dekat terhadap produk kita. So daripada situ permintaan makin tinggi. 2020 sampailah satu tahap kita terpaksa waktu PKP kita operate daripada rumah. Dan kita terpaksa sewa lagi sebiji rumah, kita terpaksa lagi sewa sebiji lagi rumah. Masa PKP, dalam PKP kita tak boleh nak keluar kan. Jadi terpaksa kita buat dengan cara macam tu. So kita operate daripada rumah. And then terpaksa dah boleh buka sikit, kita sewa kedai. Tak cukup juga, sewa lagi sebiji kedai. Sampailah satu tahap kita ada 8 tempat production untuk keluarkan barang. So alhamdulillah sampailah kita dah kita ambil decision untuk kita move to factory kilang pada 2021 Disember 2021 kita berpindah ke kilang di Meru Kelang sekarang ni. Waktu tu kita nak renovate kilang masa tu mula-mula kita nak sewa, tapi nasihat daripada bapa mentua saya, dia kata kita once kita dah invest ni nak buat renovation dan sebagainya, why not you beli je kan. So kita belilah kilang tu. So kita beli kilang dan buat renovation, dan